Kebiasaannya, impian dan cita-cita tidak akan sempurna tanpa dugaan. Cuma, apa yang membezakan satu impian daripada impian yang lain adalah kecil besar sesuatu dugaan dan penyelesaian sesuatu dugaan. Dugaan aku, ianya sungguh besar dan hampir memusnahkan impian aku. Bergembira dengan temanku. Memang banyak halangan ada, harus ku tabah hadapinya. Mungkinkah ini pengalaman hidupku untuk aku terus hadapi hidup baru. Baruku. Tiada yang ku pinta, hanya ingin bersama kawanku, kasihku. Simen ni jadi binder untuk kita buat konkrit. Oh, Yusof, you ni kan babak baju simen memang terror. Rugi okey clash dengan you. Nak buat macam mana? Tak ada rezeki I dengan dia. Tapi lepas ni lagi menarik. Bila dah jadi konkrit, kita kenalah test power. Okay lah Yusof, I have to go. First thing, Monday morning, okay? Bye Yusof. Pak Mani kan universiti. Itu yang mahal sikit. Menarik. Rasanya paling cepat bila boleh masuk? Bila-bila boleh? Awak, takkan kita nak duduk kat sini? Kalau kita kat sini, prinsipal kita tahan 6 bulan je. Tapi awak, kalau rumah kita dekat universiti, kan senang kita jalan kaki pergi kelas. Taklah awak penat sangat, kan? Awak nak suruh saya pergi kelas? Saya tengah mengandung. Mana boleh pergi kelas?
Maksud saya lepas awak beranak nanti. Kalau rumah kita dekat dengan baby, tak kesenang awak pulang alik je. Lagipun kita buruk tu, kita jual je. Dapat duit sikit, kita cover untuk 2-3 bulan lagi. Ya apa? Boleh bisa nak jual beli satu kalau jual dia tu macam saya nak pergi hospital. Awak ni susah. Bayi ni memang menyusahkan awak kan? Adib, janganlah tolong saya macam tu. Saya takutlah. Mana dah tenung you macam tu? Saya menggunakan kuasa penglihatan saya untuk lihat objek di belakang you. Belakang. Anissa tak pergi. Opi, ini mungkin mengejutkan kau dan rakan-rakan. Tetapi seruan hatiku begitu kuat meronta. Oh, Opi, tak bisa aku tinggalkan Fazli demi cita-citaku lagi. Fazli pahlawanku yang baik hati, tetapi tetap gagah, perkasa, tega dan tampan. Oh, itu adalah tak benar. Maka kerana itu, aku memilih dirinya untuk bersama denganku melayari hidup ini. Lepas tu last kali dia kata, aku akan ke Thailand untuk mengawini Fazli, sayonara. Ha? Anissa ke yang tu? Lepas sini aku baca. Alah, tulisan Anissa. Kenapa dengan Mina ni ya? Aku rasa kan, agaknya mesti dia kena ubah guna dengan Fazli kot. Sebaik kita telefon je mak ayah dia. Tak boleh. Dia kata tolong jangan bagi tahu mak ayah aku sekiranya kau kawan sejatiku. Jangan sampai kita putus hubungan sebagai kawan. Yang aku peliknya, dia tu bergaya-gaya cari sponsor dia nak pergi belajar kat UK tu. Lepas tu dapat sponsor dia tak nak pergi pula. Alah, biasalah perempuan. Biar je lah dia kahwin. You dengan Darius pun kahwin lari juga kan? Kau je nak samakan aku dengan Darius dengan Niza. Kita orang ni bukannya dapat pergi belajar UK pun. Kan, Yang? Ya, siswa dia tu £700 tu sebulan. Kalau kau convert duit Malaysia, RM4,000 lebih. Hidup ni bukan sebab duit je, Jol. Tahu, keberapatan. Sebab nilai persahabatan lah. Terima kasih sayang. Belum. Tak, maksud aku korang, kita masih tolong Aniza. Tolonglah korang, tolonglah Aniza tu. Tolonglah. Betul. Kita mesti tolong Aniza. Kita kena ingatkan dia pasal cita-cita dia untuk jadi seorang jurutera elektrikal nanoteknologi. Aku tahu mana dia pergi. Mesti dia pergi tempat aku nikah dengan Darius kat Thailand kan? We are not going. Apa pula? Pasal awak tu mengandung, saya ni suami awak dan awak kena ikut dekat saya. Anissa tu kawan kita. Dia kawan awak. Lagipun saya dah ikut kehendak awak. Dan kali ni awak kena ikut kehendak saya. Faham? Kalau kita tak kahwin, takkan jadi macam ni. Kahwin tu idea awak kan? Tak kisahlah dia siapa sekalipun. Yang penting sekarang ni awak kena ikut dekat saya. Saya ni suami awak ke atau tak? Jawapannya no! Adi, payahlah. Lagipun kau mengandung. Biar kita orang je yang pergi cari Aniza. Kalau Adi pergi, Erika ikut. Mana boleh? Erika bukan geng kita lah. Apa salahnya? Erika kan girlfriend aku, Pi. Okeylah, pula yang korang. Apa-apa jadi nanti update aku. Lah, habis tu siapa nak pergi ni? Madia tak pergi, Darius tak pergi. Siapa nak sponsor minyak? Lagipun, dalam antara kita ramai ni, kau paling kaya, Tajuk. Kau kena pergi. Tajuk, kau ingat? Kalau kau ada masalah, Aniza juga yang tolong kau kan? Jol, macam ni. Kau sponsor kereta, minyak kita tong-tong. Yelah. Jadi yang akan pergi Tajul, Adif, Erika, Opi dan Suzana. Siapa kata yang nak pergi sekarang? I tak kisah kalau dia nak kahwin pun. Kau tak payah nak sokek sangat dalam mata kau tu. Jadi cepatlah,
Kopi. Sorry aku tak pasang kat belakang. Kopi. Tak apalah. Cepatlah masuk. Sabarlah. Tahu lepas. Apa salah bergaduh kau ni? Kereta pun nak bergaduh ke? Masuk dalam sikit. Muat pun. Kau ingat tak aku sampai sana tadi pun aku? Cari aja sama-sama dapat. Ya. Apa yang Dah. Alamak, tak boleh. Keluar. Kita dah boleh start. Jadi salah bukan nak cek buka apa kereta tu. Dah. Awak tolong. Tolong. Tak tolong sudah. Biasa kau. Cepat. Tadi. Tak payah, kau mengandung. Okey. Tolak lagi, tolak. Pusing. Itunya. Ya. Bye. Tajam, bawa kereta yang elok. Makan tadi pegang, Tadi. Teringatku waktu remaja. Tak nak. Awak nak saya bagi tahu Opi yang saya nak kahwin dengan awak? Awak ingat Opi akan percaya ke? Tulen! Hei, jangan main-mainlah Fazli. Saya dah nak pergi UK ni. Kau faham tak? Banyak lagi kerja saya nak buat ni. Anizaku sayang. Saya takkan benar kau pergi UK. Kita kan nak kahwin. Habis tu, rumah kita yang berkolangkan ikan talapia tu macam mana? Ikan talapia? Apa ni? Okey? Kalau awak tak suka, tak apa. Saya tukarkan. Ataupun awak lepaskan saya. Okey. Awak balik kampung. Saya janji saya takkan report polis yang awak cuba colek saya. Culik? Takkanlah saya akan culik orang yang saya sayang. Aduh, kenapa lah dengan aku ni? Awak balik rumah. Awak basuh muka. Awak semayang. Lepas tu, awak tidur. Esok pagi, lepas awak bangun tidur, confirm awak takkan ingat lagi apa yang berlaku sekarang ni. Awak ingat awak pandai? Awak ni memalukan diri awak aja tau. Oh, awak menduakan saya rupanya. Awak ada hati pada... Bagi balik diri saya tu. Sampai hati awak, ha? Saya takkan biarkan awak dengan dia. Kalau awak tak ikut cakap saya akan edarkan isi kandungan dari ini. Fazli, tolonglah. Tulis! Opi, ini mungkin mengejutkan kau dan rakan-rakan. Tapi, seruan hatiku kuat ronta-ronta. Hah? Apa nak saya tulis? Seruan hatiku meronta-ronta? Tulis! Sejak bila lah pula kau layan lagu-lagu Jiwang ni, Dik? Kata jiwa punk. Aku ni masa lah Opi. Cuma lagu pendengar. Lagu ni okey apa? Alah, dulu tak pun. Kita jom tolong pelanggan radio sikit. Kuat sangat lah. Pening kepala aku. Opi pening sebab apa tau? Sebab you pandang luar tapi you ikut tingkap tepi ni. Tak boleh, you kena fokus ke depan macam ni. Tak, I pening pasal lagu ni terlalu mendari-dari. Pening lah. Okey lah. Kita tutup dulu ya, Rita. Nanti kalau Opi dah okey, nanti kita pasang balik. Okey. Bini Cooper merah, bumbung putih. ETA 1. 5 minit sampai.
minyak angin cap 2 singa tak? Ada? Tak Rika. Kalau minyak angin I pening. I pening. Emels, you okay aku? No, thanks. Aida, asam pilihan dibungkus semula RI Supplies lah. Tak, I tak makan asam. Thanks. Kopi ambil je lah. Benda tu boleh hilangkan loyang kau nanti. Kalau kita tak nak lah. Jangan paksa, tak faham ke? Chewing gum pusan gum? Oh my god! Sini! Kopi, ambil je lah. Orang buat baik kan. Janganlah jual mahal. I tahu lah. You bengar dengan... sakit asal you cubit I. Sebut sakit lah. Baguslah sangat. Gaduh. Nama pun ada beradik tinggi. Apa hal ni? Break lah bangku. Break lah. Break lah. Break. Touchdown. Apa kita mengundur ni? Apa hal ni? Break. Ini break nak makan. Break. Ketior, kata orang Ulu Ketior cakap. Kamu ni tuan ke apa ke? Kamu ikut aku. Kamu tahu? Masuk kamu ni dah 18 mak bangla kerja dengan aku, kamu tahu? Semua lari. Kamu tahu pasal apa? Semuanya nak kerja Kentucky, kamu tahu? Sebab pakai tie. Mak Mu nak bernyanyi lagu ni start ke apa ke? Okey. Orang Bangla dulu asyik-asyik. Mau baru ke, mau lama ke, mau kuno ke. Tapi itu dulu. Sekarang ni dah tak payah tu semua. Sekarang ni orang Malaysia dah kaya, selalu isi penuh aja. Tapi kadang-kadang penuh tu ada duit datang tu nganga je diam-diam. Tu mana dia tak ada duit. Kalau tak ada duit tu dia isi RM5 ke, RM10 ke. Tapi kalau boleh RM10 ya. 1, 10, RM10. Maknanya tekan 1, 10. 10. Tu RM10. Tapi kadang-kadang kamu dia nak lebih sikit, dia nak RM20. RM20 tu maknanya tekan 2, tekan 0. 20. Tapi kadang-kadang ada yang datang tu dia tak nganga, dia moncong. Kamu tahu moncong? Moncong maknanya entah bala kamu lama-lama kerja kamu tahulah. Maknanya dia banyak duit. Tu maknanya dia nak isi penuh. Isi penuh kamu tekan ni fill. Bila fill ni untuk minyak penuh. Itu sebut penuh. Penuh. Apa? Penuh. Boleh lah tu. Boleh hidup lah kat Malaysia kalau orang begitu. So kamu kerja elok, kamu tunggu sini ya. Okey, faham? Alright. Kamu kerja elok lah. Aku supervisor di sini. Yang punya ni, session ni, bini pertama aku. Bini kedua aku buka kedai kek. Kan? Ajmain bin Ramli Jiwa. Kesian aku tengok kamu balik lah. Kita ada berganti lah ni. Mujib nama dia. Kamu seminggu dah kerja. Orang Melayu memang macam banyak rajin sejamnya. Kamu balik dulu. Alright. Tadi dalam saya ada ajar itu number 1 singer in the world. Siapa? P. Ramlu. Bukan P. Ramlu, dia P. Ramli. Ingat tu. Perempuan? Syarifah Ainur. Benar. Syarifah ini. Kamu diri situ. Kamu buat kerja. Okey. Start. Dah start lah ni. Tak boleh. Jom. Jom. Kau rasa Opi bengang Erika tak? Tak payah nak rasa. Aku rasa memang bengang pun. Betul nak buat apa ni? Lah kau relax je. Kau tahu bukan selalu nak ada 2 orang perempuan merebut pasal kau. Tajul, call lah AAM. Ayu mana ada AM? Apa? You tak ada AAM? You tahu tak betapa bahayanya bawa kereta tanpa AAM? Siapa nak tolong kita?
Optimistiklah sikit. Ni Malaysia lah, bukannya Australian Outback. Kan kalau ada kereta lalu, kita tak tolong lah. I tak nak naik kereta orang lain. Tak tengok berita ke? Orang kena rogol sebab naik kereta orang lain lah. Awak bukannya jalan seorang, awak jalan dengan 2 orang lelaki. Saya dengan adik. Faham pun kenapa I risau kan? Benjol lah. Adik. Aku ada ais. Aku ada ais. Nak tak? Kau ambil kat belakang. Apa pasal ni? Rosak ke? Nak saya bantu? No. You all, kalau nak minta bantuan pun, tak payah dekat lelaki ni. Muka tak boleh percaya langsung. Abang, kalau abang nak tolong kita orang, kita terima je, bang. Assalamualaikum. Salam. Sebenarnya, kami daripada workshop. Ini aircon bed dia rosak. Aircon bed ke? Mana satu? Ni. Wah, kita saya mana pakai aircon, kita saya pakai kipas. Tak ada. Maksud saya, seat belt je. Seat belt? Seat belt? Apa kena mengena seat belt dengan enjin kereta? Bukan seat belt. Timing belt. Inilah timing belt. Nampak tak? Timing belt lah ni. Tapi rasanya kereta ni teruk sangat ni. Baru 2-3 hari baru siap. Tak boleh bang. Kita nak kena belah hari ni juga. Mana pula 2-3 hari? Petang ni boleh siap. Boleh pula. Tadi abang cakap 2-3 hari baru boleh siap. Apa ni? Cengengnya kau. Tak ada. Maksud abang tadi, kalau kita minta tolong orang satu kampung ni repair kereta ni, petang ni lah boleh siap. Tapi tak apa. Sementara nak tunggu kereta ni siap, abang ni akan bawa round satu kampung. Sebab kampung ni banyak khazanah negara. Banyak katakan kat kampung ni. Tak apalah bang, kita lepak kat sini je. Lagipun kita kejar masa. Lepas round satu kampung ni, abang akan belanja seafood. Best? Best? Kalau kau nak tahu, pokok-pokok kat sini dulu kecil-kecil je tau. Sekarang dah besar-besar. Abang lompat-lompat satu pokok tau. Macam pokok ni, pokok depan ni. Ni daun ni. Daun ni dulu kecil je tau. Sekarang tengok berapa punya lebar. Amfi, mana khazanah negara tu? Lah, pokok-pokok kat sini, daun-daun kat sini semua khazanah negara. Guys, my handphone. Sorry, tertinggal dalam kereta. I pergi ambil sekejap, Tak payah. Tak perlu. Tak usah susah. Kenapa? Tak ada apa-apa. Tak tahu. Awak nak pergi mana ni? Si Minyak. Saya nak balik. Sayang, kalau awak nak balik, macam mana kita nak kahwin? Awak tahu tak, menculik ni satu jenayah? Sayang, takkan saya nak culik orang saya sayang. Okey macam ni. Awak tunggu sini, awak relax dulu. Saya nak pergi toilet. Okey? Jangan lari pula. Kalau tak...
বন্ধু 3 দিন তোর বাড়িতে গেলাম দেখা পাইলাম না বন্ধু 3 দিন 10 20 Pernah বন্ধু 3 দিন তোর বাড়িতে গেলাম দেখা পাইলাম না বন্ধু 3 দিন Abang, saya kena colek bang. Tolong saya bang. 10 20 penuh. Okay, you see me. I am Thai. Me whole stage. तुम क्या बोलता है मुझे नहीं समझा Police! Call police! Police! पुलिस पुलिस प्लीज Berat okey. Warna? Warna hitam, ada putih-putih lumpur sikit. Buat apa ni? Isi duit dalam tayar. Cek tayar, cek tayar. Kenapa nak cek tayar? Bukan tayar yang rosak, enjin yang rosak. Tak boleh ke? Kenapa boleh pula? Dekat sini servis penuh. Servis penuh sampai ke tayar. Oh, teruskanlah. Saya nak ambil barang dalam kereta. Okey, teruskanlah kerja. Dia nampak tu? Tak nampak. Betul tak apa yang abang cakap? Tempat ni cantik, penuh dengan khazanah negara. Nampak pokok-pokok tu semua? Dulu semua kecil, daun-daun tu semua kecil, sekarang dah besar. Bukan takat tu je, batu ni. Batu ni dulu kecil lah, sekarang dah besar. Siap dengan apa? Warna hijau lagi. Nampak ni, daun ni, nampak? Dulu sikit dah ni. Tapi sekarang tengok, berapa punya banyak. Tengok ni, nampak? Bukan takat itu je, akak-akak ni semua. Dulu semua straight. Sekarang semua dah bengkok-bengkok. Bukan dekat tu ya. Abang ni. Dulu abang ni pun kecil juga. Tapi tengok sekarang. Besar. Bukan itu je. Nampak pokok-pokok ni. Nampak semua ni. Dulu pun kecil ya. Sekarang pun dah besar. Itu apa? Enggak. Susana? Apa yang kau dah buat ni? Dia ni penjenayah. Penjenayah apa? Dia ni baiklah. Dia baru je nak belanja kita orang makan seafood tau. Diorang ni macam baik je. Erika, awak tu junior lagi ya. Jadi jangan menyampuk tu bercakap ya. Opi, Erika tu muda setahun je daripada kita. Apalah salahnya? Erika, setuju dengan you. Laki nampak je baik. Dalam kita tahu lagi kan? You all ni dengar tak punya cakap? Dia ni penjenayah. Penjenayah apa, I tak tahu. Tapi yang pasti, I nampak dengan mata kepala I sendiri, 2 orang lagi yang kat bengkel tu dah masukkan duit yang banyak dalam tayar Tajul. Tajul, you kena rampas balik kereta you. Kalau you tak percaya, you pun tengok sini. Tanggungjawab I, habis. Sekarang, you nak buat apa? Lawan! Tak muat, banyak sangat. Sekeping je lagi. Apa abang buat kata kita orang? Tak ada apa-apa, tak ada apa kan? Dalam tayar isi angin lah. Takkan isi duit. Berani nak tipu kita orang lagi tu. Serang! Inilah markas kumpulan perompak yang terbesar di Malaysia. Mereka menggunakan taktik penyamaran sebagai penari kumpulan citra warna Malaysia yang terdiri daripada Kamala, Salma dan Amoy. Mereka dikatakan telah pun beroperasi selama lebih kurang 6 tahun dan 20 tahun dan sentiasa berpindah randah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain.
Setelah sekian lama mencari mereka, pihak polis Bukit Aman akhirnya menjumpai pusat operasi mereka. Apa yang awak nak buat dengan Mamat Bangla ni? Dia akan jadi saksi kita kahwin nanti. Kan keluarga kita tak dapat datang. Sekurang-kurangnya, ada juga kenalan kita daripada Malaysia kan? Kan sayang? Kenalan apanya? Ha? Awak ketuk kepala dia sampai dia pengsan. Diam sayang. Sayang. Diam. Ni cincin kahwin kita. Cantik kan? Mesti sayang suka. Oi! Abang kita pergi buat ini, Josh! Hei! Kau diamlah! Kau memekak, kau tahu tak? Hei! Fazli! Kau diam! Kau memekak, kau tahu tak? Kau aku diam! Kau tahu tak? Kalau awak nak, awak duduk seorang-seorang. Tapi murah. Hello? Ya Allah, macam mana korang boleh masuk lokap? Hasab Yazid, tak tahu. Jaga aku sampai. Sengal. Siapa tu? Rika, awak. Diorang sekarang nak berjara. Kita bersama kena. Kita ada 2 jam je nak pergi sana. Lokap? Buat apa saya nak dengar cakap awak kalau awak tak mau dengar cakap saya? Darius Datuk Ahmad Rakil, diorang masuk lokap lah. Habis. Bukankah saya akan tanggungjawab atas baby ni dan awak? Saya tak nak awak jadi apa-apa. Awak ni sebenarnya marahkan saya sebab awak tak dapat appointment kan? Tapi biar saya pergi. Awak duduk depan mahal awak tu seorang-seorang. Biar saya ni bawa kereta pergi utara. Suka hati awak lah. Bawa sini. Awak ni kan, awak memang sengaja nak bagi saya rasa bersalah. Tak apa. Biar saya jadi suami yang ikut cakap isteri. Saya yang pergi. Darius! Ish, kenapa dengan awak ni? Kat mana saya nak pergi? Nampak macam budak baik. Juga budak baik, lain bahaya. Jangan berdaya. Mereka ni semua profesional. Pandai betul menipu. Kita ada tugas. Dan kita kena pastikan sama ada kalau betul mereka terlibat, kita memang patut tangkap mereka. Motor pula tu. Nampak? Assalamualaikum Kak, Cik, Puan, Makcik. Inspektor Nurul, duduk. Inspektor, saya boleh masuk penjara ke? Kalau awak bersalah. Tapi saya tak salah. Tak, kita nak pergi Thailand nak cek kawan kami. Haniza. Dia nak kahwin hari. Sumpah. Lepas tu tiba kereta kita orang rosak. Lepas tu entah macam mana tu truk mekanik tu muncul. Lepas tu tiba kita ada kat sini. Semua pesalah takkan mengaku dia orang bersalah. Kalau awak sanggup bagi kerjasama, pihak mahkamah akan kurangkan hukuman awak. Hukuman? Ada hukuman ke? Semua kesalahan ada hukumannya, Cik Adik Oi. Dan sekarang ni awak dah terlibat dengan sebuah kumpulan perompak yang pernah membunuh. Kalau awak untung, hukuman awak boleh dikurangkan daripada dihukum gantung ke penjara seumur hidup. Gantung?
Apa hubungan awak dengan kumpulan Citra Warna? Yasin kat masjid tak ada dia nak tengok TV dan tu. Alah, dah tua bangka kau takut ngemak ke? Ih, bang, jangan cakap sembarangan, bang. Abang tak tahu mak adik ni macam mana. Pernah sekali tu dia hijack rumah kita orang. Malaman lagi dahsyat daripada ni. Kalau mak adik tahu kita orang dekat sini. Kalau Umi tahu kamu berada di sini, Umi tidak akan merestuinya, ya Muhammad Adif. Muhammad Adif, penat Umi menyuruh Muhammad Adif belajar, ya. Tetapi Muhammad Adif bukan belajar. Muhammad Adif mengejar perempuan yang bukan muhrim, ya. Kalau kita melanggar perintah Allah, kita tidak akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad Adif. Bukan saja Muhammad Adif tidak mendapat keberkatan, tetapi orang yang bersubahat dengan Muhammad Adif juga tidak mendapat keberkatan, yakni kamu dan kamu. Kabara kaf alif Nun. Sebab nasib saya ni malang. Kalau saya tak salah, mesti saya yang akan disalahkan juga. Macam masa saya kecil dulu, adik saya masukkan air Ribena dalam akuarium saya. Ikan semua mati. Tapi mak saya salahkan saya juga. Sampai hari ini disalahkan saya juga. Jangan ketawa. Awak tahu tak ni kes berat? Dadah, rompak, bunuh. Kalau awak bersubahat, awak boleh didakwa sama seperti orang yang buat. Awak boleh dihukum gantung sampai mati. Oh, Macam mana mak boleh jadi gitu? Ibu saya seorang ibu tunggal dan 15 tahun hidup tak ada suami. Demi kebaikan kami adik-beradik, dia tak kahwin lagi sejak bapa saya meninggal lagi. Kalau Umi kahwin, ya anak-anak, Umi takut. Umi takut anak-anak Umi terabai, ya. Terutamanya Muhammad Adif. Kerana suami Umi meninggal sewaktu Muhammad Adif berumur 3 tahun, ya anak-anak. Kerana itulah Umi tidak kahwin lagi. Makan minum anak-anak Umi takut, ya. Umi takut terabai sebagaimana Umi tidak kahwin. Tetapi ya anak-anak, Umi juga tahu jikalau Umi tidak kahwin, maknanya anak-anak Umi tidak mendapat kasih sayang seorang ayah, ya. Kerana itulah Umi didik anak-anak Umi dengan kasih sayang, ya anak-anak. Tetapi
Ya, kalau anak-anak Umi jahat, Umi rotan, ya. Tetapi alhamdulillah berkat doa, berkat didikan Umi, ya, anak-anak Umi menjadi orang-orang yang baik, ya. Kerana apa? Kerana kita perlu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mendapat apa ya anak-anak? Alhamdulillah. Menyentuh emosi sungguh. Macam mana aku boleh simpati dengan korang? Entah mengapa hati aku dipanggil untuk membantu korang. Bang! সবাই তো ভালোবাসা যায়, কত সাধনায় তারে একদিন কাছে পাওয়া যায়। সবাই তো ভালোবাসা যায়, কেন Suruh dia ni berhenti menyanyi boleh tak? Geli duk saya tahu tak? Dia? Saya suka dengar dia nyanyi. Nyanyi lagi Muji. Nyanyi lagi. Awak ni sengaja nak uji kesabaran saya kan? Tak apa. Mana ada pasangan bercinta tak bergaduh kan? Tak apa. Lepas kita bergaduh, kita berbaik semula. Mesti romantik. Kan sayang? Romantik tak kucing. Diam! সবাই তো ভালোবাসা চায়। Aku sudah berdiam. Madia! Tunggu berani masuklah. Awak tahu tak? Kalau saya kahwin dengan awak sekalipun, awak tetap akan kena tangkap dengan polis. Pasal awak bukan je colek saya, tapi dengan mamak bangla ni sekali. Lepas tu, awak kena penjara seumur hidup. Saya ni akan jadi janda, awak tahu tak? Awak ingat saya takut dengan hukuman awak? Saya tak akan masuk penjara. Saya dah rancang semua ni. Saya tahu apa saya buat. Apa saya nak buat sekarang? Mak Bedah. Kita akan pergi Mak Bedah. Kita akan rehat kat sana. Dan kita akan mandi. Mak dia tak datang. Darius, kau kalau ngantuk kau cakap tau. Darius, aku ada satu soalan. Boleh tak kalau tak menyusahkan lah kau
Kau berhenti kejap kat mana-mana stesen minyak aku dah terkencing ah. Tadi kan dah berhenti dekat RNR sebelum ni. Itulah. Aku terminum lebih. Kau tak menyusahkanlah Tengoklah. Darius, berhentilah. Kesian Opi. It's okay lah Erika, I boleh tahan. Opi, kenapa you tak suka I baik nyanyi? Erika, kenapa you baik sangat dengan I? Erika memang baik apa? Dia kan nak tolong kau. Erika, Opi penat kot. Lagipun dia ada asma. Faham-faham lah, orang yang ada asma ni kadang-kadang moody sikit. Oh, Erika baik. Aku ni moody. Aku tahu. Tak, aku tak cakap kau. Kau baik apa? Kau cuma moody sikit je hari ni. Okey, aku faham. Apa yang kau faham? Apa-apalah. Keluarlah. Tunggu apa lagi? Cakap je. Mas. Sayang. Sorry lah sayang. Rumah ni tak ada elektrik. Rumah arwah makcik saya. Mak beda. Sayang. 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 Cepatlah sikit. Pada malam ini, kita berada di sebuah rumah di Kampung Pari. Rumah ini pernah didiami oleh seorang wanita. Wanita ini pernah membunuh ketiga-tiga suaminya yang cuba membolot kekayaannya. Namun, suaminya yang keempat membunuh wanita tersebut dengan menembak dirinya. Sukarelawan Sikas akan merasai kehadirannya. Itu Uncle pasti. Kencana? Saya kan. Selamat malam. Selamat malam. Awak dah bersedia? Wow, saya memang lama dah bersedia. Saya tak takut Uncle sebab saya ni itulah dapat mengatasi kekuatan saya. Itulah, Uncle pun jangan takut Uncle sebab hantu kalau jumpa saya dia lari terus Uncle. Tak payah takut Uncle. Anda nak apa tu? Tension lah aku duduk dalam kereta lama-lama. Dan Darius bawa kereta mencecik aku dong. Kau dengan Erika bergaduh pasal Adif seko. Mana ada? Aku tak kisahlah Adif dengan Erika tu. Erika tu aku tahulah cantik, cun. Tapi kau dah pegang tangan 24 jam, meluatlah juga aku. Opi, you jangan tipu diri you sendiri boleh tak? Hakikatnya, you memang cemburu Adif pilih Erika, kan? Mana ada? Kau ni kan, aku ibaratkan macam tali raket badminton terlebih tegang. Tunggu masa aje. Asyik smash, smash, smash. Satu kali lagi smash. Kau ketung. Korang nampak sangat ke? Tang-tang nampak. Takku langsung kau tahu. Alah, habis aku nak buat apa ni? Kau senyum. Senyum walaupun kau cemburu. Kau senyum. Senyum je? Senyuman ni power kau tahu. Boleh menyembunyikan rasa iri hati kau tu kat Erika. Lepas tu cinta monyet kau tu dekat Adif. Percaya cakap aku. Wah. Jol!
Nampak ni? Nampak ni? Terima kasih, Malena! Adat ni boleh merakam sebarang suara yang jauh dan dekat. Jauh dan dekat? So kalau dah dengar, call uncle Uncle mesti datang kan? Ya, mesti datang. Ni IR. Kalau drop suruh dia, call uncle juga. Punya uncle dah baru Cari one. Right. Andre. Jol, kau betul Jol, rumah ni tak lampu. Alah, Lex lah. Aku ada ni. Jom. Jom. Ketakutan itu kan satu hiburan. Hiburan? Walitatu sabri maliki kallumullum kalakmette swamiye ayyappo ayyappo swamiye. Ada orang ah. Mai Jol. You ni Upi. Takut lah. Alah, awak cakap tu sama penakut. Ya lah, ada orang tu. Tapi ada 3 kamera lah. Ni rancangan. Aku tahu rancangan apa ni. Aku nak tengok ni rancangan. Jol. Ni yang cerita hantu tu Si Kesan kan? Tu. Mana you tahu, Bis? Tu kat belakang kursi dah ada S-E-E-K-E-R-S. Si Kesan kan? Partanya bagamilaya Parvanadara. Uncle. Uncle, wire tu saya dah cari. Tak ada. Ada. Tak ada, saya dah cari. Ada. Tak ada. Dalam kotak biru tu. Saya dah cari tadi, tak ada. Hish, adik ni tak ada. Engkau juga yang nak kena cari. Salam terkunjamu, Uncle. Kunjamu. Siapa tu? Siapa main lah? Aku kejar diri tau. Tak takut lah. Aku tak takut lah, weh. Jangan main lah. Nanti aku balik kata kat mak aku lah. Aku menjaga diri lah. Aku tak takut lah, weh. Jom. Dia kat belakang. Adik. Wire pun tak boleh ambil. Benda kecil pun tak boleh buat. Allah.
You nak I cuba macam mana lagi, adik? I dah cuba ambil hati dia, tapi dia yang tak nak suka kat I. Tak perasan ke? Kejar-kejar nak cari gaduh dengan I. Alah, you cubalah lagi buat baik dengan Opi tu. Kenapa? Kenapa? Pasal dia kawan I lah. Sejak abang dengan you, dia macam jauh hati je dari I. Entah dia dah hati kat you kot. Tak ada lah. You kan tahu kan, I dengan Opi memang rapat. Cuma satu je nak minta dengan you, boleh? You berkawan baik dengan dia. Nanti kalau dia dah tahu, dia tu memang baik hati. Kalau Opi tu baik hati sangat, kenapa I yang kena jaga hati dia? Ke you yang ada hati kat Opi? Macam mana I nak ada hati kat dia? Kalau hati I untuk you. Adik! Hey! வள்ளித்தட்டு சபரிமலைக்கு கள்ளும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ. Tinggal dompet aku terpara lah. Nak? Nak aku teman tak? Tak payah. Cari yang ini ke? Alhamdulillah, nasib baik lampu ada balik. Hai. Mana kencana ni? Biar betul ni. Kencana. Kita singgah kat masjid dulu. Tapi ingat, pukul 4 pagi aku dah semua dah bangun. Awalnya 4 jam dia tidur. Jangan banyak komplain lah. Korang patut bersyukur tau. Aku pergi ambil korang kat lokap. Kalau tidak, korang akan merempat tau. Ni, sebelum korang keluar. Aku nak korang set jam dulu. Sekarang. Dah, kat sini. Bagus. Ingat, esok pukul 4 pagi aku nak semua dah bangun. Faham? Kunci pintu. Erika? Bangun, Erika? Bangun, dah 5:30 dah ni. Zana. Bangunlah. Dah lambatlah. Dah habis tinggal kita lah. Ya Allah, mana beg aku? Handbag aku hilang lah. Aduh. Patutlah jam kita tak bunyi. Barang kita semua kena curi, tahu tak? Handbag ada. Mak Ai cakap kan, kalau tidur tempat awam macam ni, handbag masuk dalam baju. Tidur. Ni lah. Pagi-pagi buta lagi dah timpa satu bala dalam hidup saya. Ya, sebab dengar cakap awak yang terlalu pandai ni. Ya, saya salahkan awak sekarang ni.
Dompet, telefon budak ni semua hilang tu. Tapi nasib baik beg saya dengan beg putih ni selamat. Kita orang pun tak tahu bila kena rompak tu. Nasib baik kereta kamu tak ada kebas ni. Radio hilang, cermin kereta pecah. Mana saya nak cari duit kerja semua ni? Kalau saya tak pergi, tak masuk campur hal orang lain, benda ni tak akan berlaku. Awak faham tak? Saya salahkan awak 100%. Betul tengok. Habislah kredit macam ni. Memang salah awak. Salah saya? Awak ni memang daripada hari tu nak salahkan saya kan? Apa lagi salah saya? Apa yang saya buat? Awak sebenarnya menyesal ke kahwin dengan saya? Itu saya tak tahu. Darius, kalau awak rasa macam ni, memang patut. Mungkin itu yang terbaik. Itu yang awak nak ke? Taklah, saya dah bosan. Saya nak pergi. Bye. Macam inilah pakcik ingat. Kamu semua pergi balai polis, buat report. Sarapan dulu. Bila perut dah kenyang, baru boleh fikir yang betul. Matahari timbul menyinar cahayanya, burung di hutan menyeri sayapnya, bunga molala kembang rama-rama pun datang, alam semesta bergerak seluruhnya. Mari kawan-kawan ikutlah semua, ikutlah tauladan mana yang mulia, lihat tumbuh-tumbuhan hidup berteman-teman, bekerja sama dan berbantu-bantuan. Dia orang ni semua boleh jadi saksi kita kahwin. Tak payahlah panggil saya bodoh. Suka hati saya nak panggil awak sayang. Lepas ni saya nak panggil awak Intan, Payung, Manja, Bushu, Darling. Pulanglah I tunggu dia orang pergi toilet. I nak pergi beli air. Siapa nak kirim? Nak pergi? Erika. Tak payah. Tak apa ya. Kalau macam tu kan, I nak pergi. I nak pergi toilet. Okey? Bye. Okey. Opi, you tak akan berkawan dengan Erika. Tak akan. You tak boleh berkawan dengan Erika sebab you tak boleh terima yang Erika dengan Adif. Alangkah bahagianya kalau manusia boleh bertolak ansur tentang bab cinta ni kan. Aman dunia. Dalam sungguh kau ni. I tak sebodoh yang you sangka, Opi. Opi, lepaskan je lah Adif tu. Opi, main lah tengok sampai jumpa ni. Sampai jumpa lah. Janganlah tak. Awan lah. Awak di sini. Awak di sini.
lagi. Weh, korang! Yang korang keluar ni kenapa? Masuk! Aku tembak nanti bodoh. Tak sakit. Tak sakit. Hai! Jangan hidup lagi lah! Tak sakit. Tak sakit. Tak sakit. Dia ni luka sikit je, tak payah pergi hospital. Aduh, tak sakit. Tak sakit. Tak sakit. Tak sakit. Organ dalam badan dia mungkin berdarah. Kita kena hantar dia pergi hospital. Awak nak masuk penjara pasal membunuh? Tak sakit. Itulah bahaya dia kerja wartawan ni sebalik malam ni kan. Sebab kadang-kadang tu masa menyiasat tu kena pukul lah, kena maki hamu lah, kena kerja pondang lah. Minggu depan kes kahwin lari. Dengar tadi ada member ada yang nak kahwin lari kan. Awak kena tolong dia. Ambil nombor ni. Ni kena masa dekat wali kota nak katai dia ni. Nak. Saya nak. Okey. Oh, alhamdulillah bang. Terima kasih dapat. Terima kasih bang. Terima kasih. Sama-sama. Rasanya dah lambat ni. Kena beransur dulu lah. Ni, jumpa lagi ni. Okey. Okey, nanti calling tau. Okey, ingat. Okey, bye. Madiha. Darius. Hello? Dia tak nak cakap dengan aku? Sengal. Engkau turun kisah hantar menjawab kat dia, Okey. Darius. Bikin salam. Tanggungjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. RM10 satu gelas. RM10? Oh, kalau Starbucks baru berbaloi nak bayar RM10. Ni, Rik. Ini Starbucks ni. Cuba. Starbucks. Nampak? Ni nama kedai ni saya cantumkan nama Al-Ustaz dengan nama saya. Nama saya Bakri. Jadi, Starbucks. RM10 tu kira. Murah sangat. Terima kasih sangat. Nur. Ada lagi tempat lain, betul tak? Tempat lain dia letak lagi apa kecil punya. Dia pecah RM12 tau. Tu. Kopi Din. Kopi Bin? Kopi Din. Tu sebelah tu Kentucky. Lagi mahal. Bayarlah. Mau RM70 tak sampai RM71. Tak. Nak. Adik, dengar sini. Ni bukan pasal bayar ayak saja. Ni pasal sabis tau. Meja, kerusi, orang hantar ayak. Tu semua kira tau. Kira sabis, bukan ayak saja. Encik ingat saya nak bayar? Pasal encik bagi saya minum kopi dengan susu? Haraplah. Hang ni apa je lawa tau. Tapi kau ajak. Jaga hang. Dalam pers I ada RM100 je dalam pers. Itu pun untuk balik KL. Kalau I bayar air, habislah. Aku rasa kita balik KL je lah. Aku pun rasa baik kita balik KL. Sebab banyak saya tanda-tanda kita nak berempat dekat masjid lagi. Apa korang ni? Kalau semua nak balik, siapa Tuan Nisa kalau tak kita? Takkan kita nak tinggalkan dia macam tu je? Pokoknya perlukan Anissa diselamatkan. Tak payah kita balik. Persetan ke dia? Boy, sebelum hampa balik, lebih baik hampa bayar. Kalau silap kepala, hampa aku putar. Nanti ya bang. Kita settle kat dalam Ni, hang masuk boleh dalam. Allah tak nak. Nak dengan abang seorang je. Alah, apa boleh buat? Dah dia nak ngaku juga. Tak apalah. Jom. Aniza! Cepatlah! Dah! Cepat! Hasil! Tak lagi. Sikit. Sabar ya, Pakcik. Tak lagi. Lagi siap dah tu. Tak lagi. Tahan, Pakcik. Sikit. Tak lagi. Tahan, Pakcik. Tak lagi. Sikit. Tak lagi. Sikit. Jangan kau ni. Tak lagi. Sabar. Tak lagi. Sabar, Pakcik. Tak lagi. Sikit je. Tak lagi. Tak lagi. Sikit lagi. Tahan. Tahan. Tak lagi. Tahan. Tak lagi.
the pen back. But I still want to play with it. Matthew? Esther, you better take that thing from him before he does something stupid. Behave yourself. Want to be a good boy and just eat the fruit we bought you. Huh? But they are hairy. Bodoh betul nak masalah ni. Itu sebab aku tak suka budak-budak. Sebab hidup aku je. Oi. Relax lah, tu cuma budak je kan. Lagipun kau nak jadi bapa. Kau Nadif, dari dulu sampai sekarang kau memang anti aku kan? Kenapa? Kau nak gaduh? Apa hal? Kau nak gaduh dengan aku? Aku nak hal. Kita kan minister sekarang ni. Okey, Sir. Aku tak ada hal. Dah, korang ni apa hal lah? Aku tak tahu apa masalah kau dengan Madiha. Tapi kalau sebab dia kau nak bising-bising kat sini, aku nak bagi tahu kau. Kau tak layak dapat dia, tahu tak? Kau patut kau yang lembu je. Engkau tu yang lembu. Aku tak nak kau masuk campur hal aku dengan Madiha. Ini soal rumah tangga aku. Kau faham tak? Dennis, you ni tak faham ke? Yang Madiha tu sayang sangat kat you. Walaupun I dengan Madiha tak sebulu, kalau you sakitkan Madiha atau you tinggalkan Madiha, I kill you. Kau diam boleh tak? Kau tu siapa? Aku nak tahu kau. Aku datang sini pun sebab Madiha. Bukan sebab korang yang senang ni tau. Dan aku sanggup korban apa saja demi Madiha. Dan Nadif, kau tu patut cermin diri kau dulu. Baru aku tahu siapa. Mari. Aku dah lapar, aku nak makan. Abang Tom. Kita ni kan kawan office Abang Tom. Kawan office? Aku tak kenal pun kamu semua. Alah, yang buat show annual dinner tu. Oh! Sumpah aku tak ingat. Alah, yang tahun lepas ni tu, yang tahun lepas. Oh ya. Hidup lagi bergumul ya. Aku ingat dah jalan dah. Sayang, ini yang Abang Adu katakan ni, ini kumpulan Donny and Mary. Donny and Mary? Sayang, kalau macam tu, boleh dia orang menyanyikan tu? Oh. Bolehlah. Apa salahnya? Untuk kami semua. Sayang, are you with me here? I go first. Jom.
bukan kamu. Dia. Saya Saya tak boleh. Kita menyanyi. Tak boleh, tak ada suara. Boleh. Para jemputan sekalian, hari ini kita berdoa kerana Doni Emeria di sini. Nyanyilah. Adif, sinilah. Adif. Sinilah. Cepatlah. Assalamualaikum. Saya tujukan lagu ini khas buat kawan saya yang bernama Madihah dengan lagu kesukaannya Sepohon Kayu. Terimalah. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja kami, supaya Allah menjadi sayang. Kami pun kerja dengan hati yang supaya Allah menjadi sayang. Kami pun kerja hati pun riang. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Nyanyi tadi langsung tak sedap kan? Ablah kau. Hei. Tapi sudahlah. Apa? You tahu tak senyum itu plastik sangat? Plastik? Mana ada? Betulin lah. Opi nampak sangat tipu. Asal you tak boleh kawan dengan I? Opi, I ni baik tau. I tahu you baik, okey? Tapi cuba Erika letak diri Erika dekat tempat saya. Kita tak akan berkawan selagi kita suka lelaki yang sama. Tapi tu tak akan jadi masalah buat Erika sebab Adif sayang kat Erika. Okey. So kiranya Opi memang tak boleh kawan dengan I lah? Tak. Boleh, kita boleh kawan tapi slow-slow. Tapi sebelum kita berkawan, saya nak Erika tahu yang saya reda antara Erika dan Adif. Erika? Pergi lah. Anissa! Cepat! Oi.
bawa slow sangat ni? Tekan pedal minyak tu kuat-kuat sikit boleh tak? Jangan pressure I boleh tak? Potong je, potong je, jangan agak lagi potong. Mohon. Potong je, jangan agak lagi. Jangan potong. Oh, polis banyaknya. Siapa dia nak kejar tu kalau? Tolong hentikan kereta anda. Berhenti. Tolong hentikan kereta anda. Ya Allah. Mana ada diorang kejar saya? Saya tak buat salah pun. Wei, Mangkok, apa lagi? Cepatlah naik. Aku tak boleh, Dave. Kalau jadi apa-apa nanti macam mana Maria siapa nak jaga? Najul. Aku takut air. Aku mana nanti menang. Jom cepat kejar Fazli tu. Hantar korang lah. Wei, kau tak ada lari ni. Aku mesti kejar kau. Wei. Fazli. Tahu. Ya budak. Inilah kisahku. Tapi yang lebih penting, kisah kawan-kawan aku. Madiha telah selamat melahirkan anak sulungnya bersama Darius. Suzana masih lagi dengan perangainya yang suka melaram. Mujib pula menjadi kesayangan pengurusnya. Opi dan Erika masih cuba untuk berbaik. Setiap dunia, setiap pertemuan terjalin persahabatan. Tetapi persahabatan yang paling baik adalah
persahabatan yang membenarkan kita terbang lebih tinggi tanpa gusar. Walaupun aku meninggalkan mereka di dunia yang lama dan memasuki dunia yang baru, mereka tetap bersamaku. Setelah kau pergi jauh dari sisi, tiada ku cinta selain dirimu. Ku ingin bersama denganmu selamanya, walaupun sehingga ke akhir nyawa. Mungkin kau tak mengerti maksudku dulu pada dirimu. Kini ku kan menyinta dirimu itu sehingga ke akhir waktu. Cinta antara kita tiada penghalangnya, walau akhir usia ku menyinta dirimu. Ku hanya menunggumu, mengata kau cintaku. Ku kan berjanji menyintamu sayang. Ku cinta dirimu, ku ingin pelukmu, tiada yang lain. Oh, hanya kau ku cinta dan ingin bersama. Kaulah hatiku, apabila kau tiada di diriku, rindu benar hatiku. Setiap detik ku rasa di dalam kesepian, walau apapun rintangan yang halang, ku tentang dengan tenang. Tapi yang pasti kau kan jadi milikku. Apapun terjadi, ku ada di sini menemanimu.